Video ni khas untuk korang yang pertama kali menyewa dan menggunakan DJI Osmo Pocket 3 daripada Mimico Rental. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara menggunakan kamera ni dari A hingga Z. Bermula dari semakan aksesori, fungsi setiap butang, cara menggunakan menu, active track, fungsi aksesori sehinggalah cara memindahkan video ke dalam telefon. Jadi sebelum kita mula, jangan lupa save dan share video ni supaya senang rujuk semula bila diperlukan nanti. Sebelum keluar atau balik selepas pick up kamera nanti, pastikan semua aksesori ni lengkap. Anda akan menerima barangan seperti berikut. Satu beg ni yang mengandungi kamera dengan dia punya aksesori lah. So dekat sini menampak ini merupakan DJI Osmo Pocket 3 dan juga dia punya hard case untuk protect kamera, skrin dan juga dia punya kamera lah. Kemudian ada yang ni untuk attach pada bahagian bawah kamera nanti. Ada mini handheld camera. Kita dah bagi tripod sekali. DJI Mic 2. Dalam bahagian tepi ni pula ada ni untuk tak nak bagi bunyi angin, boleh pasang dekat atas mic nanti. Yang ni tapak untuk letak kamera. Kita dah bagi sekali kabel type C untuk charge kamera dan juga aksesori lain. Dan juga ada magnetic untuk attach pada mic nanti. Aksesori tambahan juga kita dah bagi cover kamera, cover plastik kamera. Kita dah bagi sekali dengan layout kamera. Dan juga last sekali ialah magnetic mount. Jadi kalau ada mana-mana aksesori yang tertinggal atau rosak semasa pick up, maklumkan kepada kami dengan keadaan yang segera. Baiklah, sekarang ni kita mula dengan perkara paling asas, cara hidupkan kamera. So kamera ni just tarik je dari bawah, keluarkan dia daripada dia punya case ni. So dekat sini korang boleh nampak ada satu button merah kat sini dan sebelah ni merupakan joystick. Cara nak on kamera mudah je, tekan je button merah ni lama dan tahan untuk beberapa second, kamera akan terus on. Sama juga kalau nak off nanti, just tekan je button merah ni lama untuk off kamera. So senang je lah. Kemudian butang pada kamera. DJI Osmo Pocket 3 ni hanya mempunyai satu butang, iaitu butang merah ni, dan satu joystick pada sebelah sini. Butang merah ni digunakan untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Juga digunakan untuk mula merakam video dan menghentikan rakaman. Akhir sekali mengambil gambar ketika berada di dalam mode foto. Itu function untuk button merah ni lah. Di sebelah ni pula merupakan joystick. Joystick ni digunakan untuk mengawal arah kamera. Kalau ada nak adjust dia punya angle apa semua, kanan, kiri, atas, bawah, boleh pakai je joystick ni. Kalau kamera dah menghala ke mana-mana dan korang tak tahu dah arah mana dah dia punya angle kamera ni, cara nak reset dia senang je. Double klik je dekat joystick ni. Kemudian kamera akan center balik, akan kembali balik kepada bentuk asal, kepada arah asal dia. Gitu. Kalau nak tukar kamera daripada menghadap ke belakang, nak menghadap ke depan ni pula, senang je. Tekan je button joystick ni 3 kali. Contoh saya tunjuk je. 1, 2, 3. So nampak kamera akan menghadap ke depan. Wow, pandang ish ada lah. Okey. Lagi sekali kan nak pandang ke belakang, tekan je 3 kali. 1, 2, 3. So senang saja untuk tukar dia punya arah kamera. DJI Osmo Pocket 3 menggunakan sistem swipe. So ni ada bahagian dia punya homepage. Swipe ke atas untuk tengok pada bahagian dia punya menu lah. Kat sini boleh adjust dia punya brightness kamera. Boleh tukar mode portrait, mode landscape dekat sini. Dekat sini juga boleh pilih nak gimbal tu laju ataupun slow dekat sini. Yang ni dia punya gimbal mode. Boleh pilih FPV, T-lock dan juga follow. Yang ni saya akan explain satu persatu kejap lagi. So dekat sini kiranya bahagian dia punya setting dan juga menu lah. Ni dia punya main setting dia lah. Nak adjust dia punya mic, gimbal apa semua ada kat sini. Kemudian kalau nak swipe
dari bawah ke atas, dia akan tukar dia punya quality video. So kalau yang mana nak shoot video yang berkualiti, boleh gunakan quality 4K. Kalau hanya untuk TikTok, Instagram atau storage phone agak terhad, saya cadangkan guna 1080p pada 30 fps. FPS ni merujuk kepada frame per second. Kualitinya masih cantik dan saiz file jauh lebih kecil. Bila nak download masuk dalam phone nanti, dia senanglah kiranya. Sebab kalau record 4K nanti dia akan makan storage bila nak download masuk dalam phone nanti. Ikut kesesuaian lah kiranya. Kalau phone ada storage, boleh je record 4K. Kalau untuk portrait pula, dia support sampai 3K je tau. Jangan pelik pula kan tiba-tiba tanya saya kenapa pula tak ada 4K ni. Untuk video portrait dia hanya support sampai 3K sahaja, 60 fps lah. Kemudian kalau swipe dari kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, maknanya kalau kita swipe ke kanan lah. Swipe ke kanan ni untuk fungsi playback. Kalau nak play terus gambar atau video yang kita tengok tu, boleh tengok kat sini lah. So ni contoh gambar dan video yang ada kat sini. Kemudian daripada home ni, kalau swipe ke kiri, yang ni merupakan bahagian manual. Kat sini korang boleh ubah ISO. Dia punya ISO apa semua dekat sini. ISO, white balance, shutter speed, color profile ada kat sini. Kalau masih baru menggunakan kamera ni, saya cadangkan biarkan sahaja dalam mode auto. So korang tak perlu tekanlah pada bahagian pro ni. Tekan sahaja pada mode auto. So ni merupakan mode auto lah. Di bahagian kiri bawah ni pula ialah mode kamera. Nampak dekat bahagian sini. Yang ni kalau nak tukar, yang ni sekarang ni video kan. Kalau nak tukar gambar, boleh tukar kepada mode gambar. So dia punya setting dia lebih kurang je lah. Kalau lebih kurang sama. Contoh nak ambil gambar saiz 916, saiz 11, lepas tu bawah ni dia ada timer apa semua. Ikut kesesuaian. Sama dengan dia punya setting untuk video tadi. So dekat sini juga boleh tengok ada bermacam mode lain. Contoh panorama. Boleh nak ambil gambar panorama pun boleh. Foto, video, low light, slow mo, time lapse pun ada kat sini. So kalau nak shoot video time lapse pun boleh jugalah melalui kamera ni. Tapi biasa customer boleh pakai gambar dan video je lah. Tu biasa yang pakai lah. Tapi kalau nak pakai yang lain-lain tak ada masalah. Tiada halangan pula setakat ni. DJI Osmo Pocket 3 juga sangat mudah digunakan untuk TikTok. Kalau nak rakam video secara menegak, hanya macam ni lah. Kalau nak shoot secara melintang, swipe ke atas, kena tukar secara manual. Tekan dekat sini untuk pilihan landscape. So nanti video akan shoot dalam mode landscape lah. Kalau nak portrait balik, tekan je pilih untuk portrait. So kamera akan tukar dan shoot dalam keadaan portrait. Salah satu feature paling best pada DJI Osmo Pocket 3 ni ialah Active Track 6.0. Untuk menggunakannya, saya tunjuk contoh macam ni ya. Kalau nak pakai mode ni, contoh kalau nampak saya dalam video ni, kalau nak pakai tinggal tap je pada skrin. Nampak? Tap je pada skrin. So dia punya kamera akan follow lah kita punya pergerakan muka. Nampak dalam ni, nampak dia ada warna hijau tu, dia akan follow lah. So kalau nak hentikan tracking ni, tekan pada joystick ni sekali. So dia akan cancel lah. Kalau kita nak tracking balik, just double click. So dia akan follow muka kita lah. Ataupun tekan je dekat screen sekali, dia akan cancel. Feature ni sangat sesuai untuk nak buat vlog, walking shot, shooting seorang diri, konten TikTok ataupun travel video. Baiklah, kemudian saya akan tunjukkan untuk gimbal mode. DJI Osmo Pocket 3 ni mempunyai 3 gimbal mode. Swipe ke atas pada bahagian setting ni, boleh nampak yang ni merupakan gimbal mode. Follow mode, ini ialah mode yang paling sesuai untuk kebanyakan situasi. Kamera akan terus ikut pergerakan tangan kita. Boleh nampak dekat dalam footage tu, dia akan ikut je ke mana arah yang kita pergi. Tapi still lagi dalam, orang kata dalam mood cinematic lah. Sangat sesuai lah untuk yang ni. Kemudian kalau kita tukar kepada tilt lock, kalau boleh nampak kat sini, kalau saya naik turunkan kamera pun dia akan lock kat situ je.
Nampak. Tapi kalau kiri kanan dia masih lagi follow lah. Tilt lock ni dia akan lock untuk atas dan bawah. Nampak. Memang kamera akan fokus kepada subjek itu sahaja. Nampak kat situ. Kalau saya naik turunkan kamera, dia still lagi sama. Dan akhir sekali kita ada FPV. FPV ni dia akan ikut semua arah yang kita buat. Kita pusing apa semua, dia akan ikut semua. Mode FPV ni akan membuatkan kamera ikut semua pergerakan tangan kita termasuk tilt dan rotation. Video akan terasa lebih dinamik dan sesuai untuk cinematic movement. Baiklah, kemudian saya akan tunjukkan fungsi untuk setiap aksesori. Pertama, kita ada battery handle. Ini ialah battery handle. Dia perlu attach kat bahagian bawah ni. So make sure kiri dan kanan ni dia klik dan masuklah kiranya. Kalau nak buka, tekan bahagian tengah ni dan tarik. So nak masukkan, just masukkan je bahagian bawah and make sure kiri kanan ni mesti klik lah. Contoh macam ni, dia macam terangkat, tekan je. Bagi dia betul-betul klik dan rasa selamat baru boleh attach lah. So, fungsi dia, apabila bateri kamera ni hampir habis, hanya pasangkan bateri handle ni je pada bahagian bawah. Ia akan terus charge kamera dan memanjangkan tempoh penggunaan. Bateri handle ni juga mempunyai thread tripod pada bahagian bawah ni. Boleh nampak? Jadi kalau nak pasang tripod, ni tripod ni boleh pasang dekat pada bahagian bawah ni lah. Sebab yang ni dia ada thread untuk pasang tripod. Sebab dia punya main body ni tak ada thread untuk pasang tripod. So, kalau nak pakai yang ni ataupun yang pendek ni. Yang pendek ni nama dia short extension handle. Yang ni pula untuk attachkan saja pada kamera. Yang ni pun sama, kena make sure kiri kanan ni klik. So, dia boleh attach dengan tripod juga. Cuma bezanya yang ni tak ada function charging tau. Sebab pernah ada customer saya, dia charge benda ni dah 2 jam. Lepas tu dia chat saya, dia tanya, kenapa ya saya charge 2 jam dah tak masuk-masuk? Dia lupa. Saya beritahu yang ni tak ada function charging. Yang ni memang khas untuk extendkan kamera sahaja. Kemudian mini tripod ni digunakan untuk rakaman statik lah. Nak shoot time lapse apa semua, nak ambil gambar ramai-ramai, boleh je attach, letak dekat sini. Lepas tu dah boleh. Kiranya macam tu lah untuk tripod. Kemudian kita ada bagi sekali DJI Mic 2 dengan dia punya magnet. So yang ni merupakan DJI Mic 2. Cara nak pakai dia senang je. Tekan je pada button on ni lama-lama sampai dia keluar lampu warna biru dekat atas ni. So dia akan auto keluar indikator warna hijau dekat atas ni. Ini bermaksud sambungan antara mic dan kamera ni telah tersambung lah kiranya. Nampak indikator warna hijau belah atas tu, dia akan naik. Kalau hanya rakam video dekat dengan kamera, sebenarnya audio asal Pocket 3 pun sudah sangat jelas. So kalau tak nak pakai mic pun, nak record daripada macam ni pun, audio pun dah jelas. Tapi kalau nampak lebih pro apa semua, boleh je pakai mic ni, tak ada masalah pun. So dekat atas ni merupakan wine mouth. Kalau syuting di luar, terutamanya kawasan berangin, pasangkan wine mouth pada mic. Ia membantu mengurangkan bunyi angin supaya suara lebih jelas. Kemudian kita ada bagi sekali Type-C. Kabel Type-C ni digunakan untuk charge kamera. Untuk charge kamera, kalau nak charge kamera pada bahagian bawah ni, dia ada lubang Type-C lah. Untuk charge kamera, untuk charge DJI Mic ni pun pakai kabel Type-C. Boleh nampak dekat tepi ni kabel Type-C, dan juga untuk charge yang ni pun pada bahagian belakang ni dia guna kabel Type-C. So kalau yang ni nak tahu dia bateri ketat, tekan sekali. Kalau warna kuning ni tengah-tengah. Kalau hijau tu maknanya full bateri ataupun bateri masih lagi banyak. Ataupun kalau merah tu maksudnya dah low bateri lah. Kiranya kena charge lah benda ni. Okay, kemudian kita bagi sekali dengan waist strap. Yang ni lanyard lah kiranya. So kalau nak pakai benda ni kena attach dengan yang tadi lah. Yang pendek ataupun yang panjang ni. Sebab dia perlukan tempat untuk berpegang. So dia perlukan thread lah untuk masuk. Dan kita bagi sekali dengan plastik protective cover. Kalau tak nak pakai yang besar ni kan, anda kata nak pakai yang besar, boleh je pakai yang ni. Tinggal letak je kamera dan terus tutup. Dia nak savekan screen dan juga gimbal lah. So lebih kecil, ringan dan mudah disimpan dalam beg. Akhir sekali kita ada aksesori yang paling berguna sewaktu travel, iaitu yang ni, magnetic mount.
Ini antara aksesori yang paling berguna lah kalau nak pergi travel apa semua. Okay, cara nak guna dia senang je. Pertama, buka lock yang atas ni dulu. Ni dia punya rupa dia lah. Buka lock yang atas ni dulu, dan tarik dia punya bahagian besi ni. Kemudian buka lock yang kedua ni. So ni merupakan lock kedua lah. Just tarik je pada bahagian sini. Okey, dah terus. So, tinggal masukkan je kamera. Dia waktu ni kena masukkan dengan hati-hati lah ya. Takut kamera jatuh apa semua. Bila dah masuk butang dua tu, kemudian lock je bahagian belakang ni dulu. Lock bahagian tepi ni dulu. Lock. Okey, bila dah rasa secure tu semua, okey, dah boleh. Attach dekat mana-mana besi, dia akan melekat lah kiranya. Belakang ni kira attach dekat mana-mana besi, boleh pakai. Pastikan kedua-dua lock ni ditutup rapat lah sebelum digunakan. So boleh adjust lah nak angle macam mana kan. Contoh ni plate besi kan, letak, lepas tu nak adjust angle apa semua, tinggal on kamera. Lepas tu kamera pula menghadap depan. So boleh adjust lah macam mana. Baiklah, akhir sekali saya nak tunjuk cara download footage gambar atau video yang kita ambil ke dalam phone. Make sure korang dah download ni aplikasi DJI Mimo untuk download gambar dan video lah kiranya. Pertama sekali, pastikan anda dah download DJI Mimo. Login atau daftar menggunakan akaun terlebih dahulu lah. Pastikan Bluetooth dan Wi-Fi telefon dihidupkan. Kena buka Bluetooth dan juga Wi-Fi telefon lah. Kemudian buka aplikasi ni, tekan je pada bahagian tengah ni, kamera ni. So tekan je OK, allow all. OK. So bila dah settle semua, tekan lagi sekali dekat bahagian tengah, dia akan cari kamera. So dia akan keluar list kamera lah. Tapi sebab sekarang ni kita nak pocket 3 je, kita tekan pada pocket 3. So dia akan minta verify macam ni lah. Ni sebab first time login, dia minta verify, tekan je accept. Tunggu beberapa saat sampai dia bersambung dengan kamera, dengan phone. Dan tekan je bahagian tengah dekat phone tu. So dekat sini korang boleh terus control kamera juga. Boleh nampak dekat sini. Ni dia punya joystick apa semua. Nak adjust apa semua boleh melalui sini. Nak ambil gambar apa semua boleh melalui sini lah. Nak adjust dia punya quality apa semua ada dalam ni. Ok, untuk download gambar atau video, tekan pada bahagian galeri ni. So dia akan keluar kat sini lah. Contoh kalau nak download gambar atau video yang kita nak tu, boleh pilih. Contoh kalau tak nak, boleh padam terus. Delete. Ok, contoh kalau nak download, boleh pilih kat sini lah gambar yang mana kita nak. Andai kata gambar ataupun video banyak dan tak nak pilih, dah nak download semua, tekan je atas ni, tekan pada warna biru ni. Tekan je batch select, dia akan select semua pada hari itu. Contoh hari ni record 100 gambar, 100 video, dia akan select pada hari itu je lah. So nak download yang hari esok tu, kena tekan lagi sekali pada bahagian bawah tu, ada batch select lagi. So bila download tu, baru dia akan masuk dalam phone. So dia akan minta lah kalau nak watermark ataupun tak nak. Kalau nak watermark boleh je pilih, kalau tak nak tak payahlah yang part ni. And then tekan je download now. So dia akan masuk dalam phone. Nak tahu dah masuk ke belum, tekan bahagian local ni. So yang download dia akan masuk dekat bahagian local lah. Ni contoh gambar yang ada ambil lah. So lagi sekali saya tunjuk, kalau nak download gambar ataupun video, tekan je dekat bahagian sini. Yang ni boleh guna untuk kontrol kamera lah kiranya. Boleh nampak kat sini, flip kamera apa semua ada kat sini. Next part is kawal kamera melalui telefon. Selain daripada nak download gambar ataupun video, aplikasi DJI Mimo ni juga digunakan sebagai remote control. Melalui telefon, korang boleh tengok live view. Ni merupakan live view daripada kamera lah. Nak start ambil gambar, nak start ambil video pun boleh melalui sini. Nak tukar dia punya resolution pun ada kat sini. Nak kawal gimbal pun ada. Dan juga nak ambil gambar daripada jauh pun, contoh korang attachkan dekat mana-mana besi, dan nak ambil gambar pun senang je, tinggal snap sahaja.
feature ni sangat membantu kalau korang shooting seorang diri ataupun nak ambil group foto tanpa perlu pegang kamera ni. Gitu. Sebelum tamat video ni, saya nak kongsi beberapa tips penting. Pastikan kamera dimatikan sebelum disimpan di dalam case. Contoh ni, nak simpan, pastikan dah off dululah baru boleh masuk dalam casing ni. Elakkan kamera ni daripada terkena hujan ataupun air kerana Pocket 3 bukan kamera yang waterproof lah. Jangan paksa gimbal bergerak menggunakan tangan. Contoh kalau kita tengah on, kita jangan paksa-paksa dia gerak. Nanti lama-lama dia akan efek pada gimbal. Dan juga pastikan bateri charge sebelum nak pakai nantilah. Tapi biasa saya bagi bateri dalam full lah. Dan sentiasa simpan kamera di dalam casing selepas selesai shooting. Kalau dah habis shooting apa semua, tinggal simpan je dalam casing. Dah settle. Masukkan dia punya bahagian atas dulu, tutup, dah settle. So itu saja untuk video kali ni. Sekian, dadah.